Ni kira nak menyusahkan orang ni. Dulu elok-elok pakai kupon boleh duk goreng-goreng. Lo ni nak pakai palang pula. Tu belum orang tua-tua lagi orang terti nak masuk. Lepas tu mesti mahal pula. Tengok tu, merata cerok dalam kangak ni penuh dengan parking palang. Buat duit sungguh mereka ni no. Berhenti. Loh, cik nak pergi mana? Tak apa, saya tak ambil dalam je. Sekejap lagi makanan masuk, nak kena bayar. Kena atas kepala aku juga. Loh, tu tak nampak ke tu panas lik-lik? Tak apa, saya hantar ambil dalam je. 15 minit pertama percuma, tak kena cas pun. Dan ke? Awak tak dan, saya masuk sat je, lepas tu saya keluar lah. Tak apalah malam aku tu. Masuk balik. Tok pintu kereta. Oh. Ui, dia buka lah betul je no. Canggihnya. Tak gaduh ambil tiket ke? Sistem sekarang ni canggih dah. Tak payah pakai tiket semua tu. Depa scan plate kereta, terus masuk. Jam pun tak ada. Mari ni aku duk lepak kedai kopi. Depa nya kata lagu tu, lagu ni nya payah. Sampai aku ni fobia nak masuk pegang-kangak. Berhenti. Sampailah kau cerita ni. Terima kasih, cik. Lah, naik motor je pun. Ingat sana sini bumpang-bumpang nak kena bayar lah apa semua. Bayar parkir di Perlis kini semudah yang anda lihat tadi. Hanya lalu dan gate akan terbuka secara automatik. Tadi saya dah beritahu kan? Tak apa, saya beritahu sekali lagi. Cik boleh bayar dengan kaedah-kaedah dekat atas ni. Melalui aplikasi SnatchP. Muat turun aplikasi SnatchP. Daftarkan akaun. Hai, Dek. Pakai aplikasi SnatchP je. Mudah. Pakai token. Lagi senang. Aplikasi tu boleh tambah 5 nombor plate kereta dalam satu akaun. Satu telefon. Boleh tolong pasangan, boleh tolong mak, abah, adik-beradik semualah. Nah, senang. Pakai SnatchP. Baik-baik, masih. Muat turun aplikasi SnatchP untuk pengalaman parkir yang lebih lancar. Google Play Store. Cari SnatchP dan muat turun aplikasi. Selepas pendaftaran, anda akan menerima kod pengaktifan. Masukkan kod pengaktifan anda untuk mengaktifkan akaun. Lengkapkan profil dengan nama dan email anda. Untuk membeli token parkir, pertama, dari akaun, klik Parking Tokens. Pilih jenis token yang anda inginkan. Klik Next. Pilih kaedah pembayaran dan tekan Bayar sekarang. Proses pembayaran akan berlangsung dan setelah itu, pembayaran berjaya. Anda kini sudah bersedia untuk parkir dan keluar. Untuk menambah kenderaan, pergi ke akaun. Kemudian masukkan nombor plate kereta dan deskripsi kenderaan anda. Awak yang buat susah. Kalau benda boleh mudah. Perlis, ke arah bandar sejahtera dan selamat.